Okay. Morning Najla. Morning Aina. So, walaupun ex-partner Aina masa sementara power sangat pick up line, Aina akan buktikan Aina lagi power daripada dia. Lagi power. Okey. Nazla pun tak mahu cakap banyak sebab Nazla tahu siapa yang menang sekejap lagi ya. Okay. Najla pilih dulu. Aina Nazla pilih dulu. Pilihan. Okey, disebabkan jejak kesabaran Nazla tak ada hari ni, Nazla pilih jejak kesabaran yang lagi seorang. Daus Baca. Okay. Saya nak ingat Aina, aku nak pilih kau. Ya. Disebabkan saya tak dipilih, saya sebenarnya tak berminat pun nak pilih. Tapi disebabkan ada seorang ni semalam dia dah gila sama-sama dengan saya jemput Noah. Cepat Noah, cepat. Okay, Noah. Ya. Okay, Noah tahu tak nama tempat kita duduk ni? Kan The Stones, kan? Okay, kalau The Stone tu, buang S, buang T dengan buang S tu, dia jadi apa? Cuba baca tu. Tak tahu bang. Baca. The one. The one. So maksudnya you are the one for me. Dah tunjuk huruf dah. Tidak orang tanya. Okey. Mesti. Dia tahu kerajaan ayam yang itik. Okay, bagi. Nazla pula. Okey. Tapi okey kau. Okey, Daus. Ya, saya. Daus tahu tak apa beza Daus dengan ubi? Ubi. Ha, tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Ubi ni diam-diam berisi. Tapi Daus diam-diam Nazla cintai. Sampailah. Oh my god. Dah ada? Ubi lain. Ni ubi lain. Ubi kledek, ubi kledek. This. Nah, ini ubi kledek. Okey. Tak boleh diam. Tadi dah tak jadi ni, kasih jadi. Kasih jadi. Bang, jadi tadi tau. Okey. Okay, Noah. Okay, Noah pernah tengok cerita Upi Ipin tak? Pernah? Okay, pernah tengok. Noah tahu tak watak Jarjit dalam cerita tu? Tak tahu. Tak tahu. Kau ni kan? Okay. Dalam cerita tu, watak Jarjit tu, dia kalau nak bagi pantun mesti dimulai dengan 2-3, cerita kan? Ya. Okay, tahu tak kenapa? Tak tahu. Sebab kalau satu tu Noah, satu-satunya untuk Aina. Biasa. Oh, biasa. Okey, sini. Aduh, Daus sakit mata. Kenapa, apa masuk? Bukan. Tak, Nazla tak boleh tengok tempat lain ya. Kenapa? Nazla boleh tengok Daus seorang je. Ada ke? Satu lagi boleh? Boleh, silakan. Okay. Kan bila bangun pagi, okay, soalan dia adalah tahu tak apa beza bila Noah bangun pagi masa Noah bujang dengan masa Noah dah berkahwin? Apa yang Noah dengar perbezaan dia? Kahwin dengan bujang je lah. Okey, tak tahulah kan? Tak tahu lah. Okey, kalau masa bujang, pagi-pagi Noah akan dengar bunyi okey? Masa dah kahwin, Noah akan dengar morning sayang.